Kalau nak cerita kisah pengalaman saya handle masalah rumah tangga berkait dengan masalah rezeki, punca-punca rezeki ni, bila saya tanya, encik tak bayar zakat? Ya, saya tak bayar zakat. Encik bayarlah. Bila start bayar zakat, masalah banyak selesai. Anak bermasalah, anak degil, anak itu, anak belajar, anak bermasalah, selesai. Masalah dengan isteri, masalah dengan suami, bila bayar zakat, selesai. Ada isteri datang, ustazah, suami saya asyik sakit je. Sakit itu, sakit ini, apa semua. Lepas tu saya tanya, bayar zakat. Nampak macam tak ada kaitan kan zakat dengan sakit, zakat dengan anak, masalah zakat dengan ni. Tapi pengalaman saya bila ada masalah rumah tangga, saya akan tanya 5 rukun Islam. Umat Islam tak lari daripada 5 rukun ni. Akan tanya bab solat. Syahadah pun akan tanya, ada tak buat amalan yang membatalkan syahadah? Amalan khurafat, amalan syirik. Cek, okey, tak. Solat macam mana? Lepas solat pergi pada puasa, lepas tu pergi pada zakat. Lepas tu pergi kepada haji. Kita tahu dah bab haji tu. Alhamdulillah, sebab saya punya matlamat masa jadi penulis rumah tangga, ketua unit runding cara tu, sebaik mungkin klien yang datang nak bercerai, saya berusaha supaya tak jadi bercerai. Sebab ada setengah penulis cara dia memudahkan je, kau nak bercerai pergi je lah mahkamah tu. Dah nak bercerai pergi je lah, tulis surat. Memang senang je kita tulis surat sokongan untuk penceraian, fasah ke apa ke, kita beri je sokongan. Tapi nekat saya, kalau datang apa-apa kes, usaha sedaya payah sampai mereka tidak jadi bercerai. Kalau datang 100 kes, 80% tak jadi. 20% mungkin meneruskan kes yang berat-berat. Apabila memperbaiki rukun Islam, rumah tangga dipulihkan. Baiki solat, bayar zakat, jaga bab puasa, dan mula menyimpan untuk haji. Tuan-tuan, puan-puan, mula menyimpan untuk haji. Kita tak boleh semudahnya sebut, dah haji tu kan untuk yang mampu, kita memang tak mampu. Dapat giliran pun tahun macam Dajjal nak keluar dah waktu tu. Sebab dapat 20-80. Betul tak? Umur tak ada gigi dah masa tu. Sedangkan kita tahu bahawasanya kalau kita bayar minimum untuk daftar dan cukupkan minimum 15,000, 18,000, betul tak? Bila dapat cukup minimum, kita akan masuk shortlisted kan? Senarai pendek yang mungkin sepatutnya 20-50, tapi boleh jadi 2-3 tahun kita dah dipanggil. Kita tahu pasal ni. Ramai mana di kalangan kita yang tak jaga bab rukun Islam yang kelima. Dia akan efek keberkatan hidup kita. Dia akan efek. Soalnya bukan kita mampu atau tidak sekarang. Soalnya kita berusaha tak untuk memampukan diri. Masalah orang kita tak berusaha langsung untuk memampukan diri. Dia selesa duduk di peringkat dah tak mampu, nak macam mana? Memang tak mampu. Tapi tiap bulan boleh pergi berjalan, tidur hotel. Tiap bulan, tiap minggu boleh pergi makan, sana makan sini. Tiap bulan boleh beli itu, boleh beli ini. Tapi untuk simpan RM50, RM40 rasa besar dalam tabung haji. Sedangkan siapa yang bersungguh-sungguh mula menyimpan, mula berusaha, Allah pasti akan memampukannya.